Bagaimanakah cara niat gerbai wasiat? Gerbai hak orang mati wasiat. Seorang mati dia kata, lepas ada aku mati, mungkin ingat kat aku katalah mu tolong gerbai wei kat aku. Maka kita nak niatkan niatnya ini lembu gerbai, ini lembu aku jadikan dia gerbai ganti daripada Sianung bin Sianung. Itu kira ada ayah dia. Adapun lembu ni gerbai ganti daripada Yusuf bin Abdullah. Tak ada apa boleh. Sayyidina Ali dia gerbai kepada Rasulullah setiap tahun, ganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak gerbai ganti pada orang mati? Hak Muktamad Imam Nawawi kata, jika orang mati itu wasiat, boleh kita gerbai ganti dia. Sah dengan dalil Sayyidina Ali dia gerbai ganti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri boleh lagi gerbai ganti Rasulullah pada hari dah tak kena dah dia ni kelas mana, tapi boleh. Boleh. Lepas tu kita hak kelas kita ni kau sangat boleh lagi lah kerana orang mati hajat kepada pada. Kita boleh gerbai ganti daripada orang hak mati, syaratnya dia berwasiat. Sebab tu sama-sama kita molek, kita bakat kita sign ni wasiat. Aku kalau aku mati dulu mu hidup, mu gerbai lah wei kat aku setahun boleh segi ke 2-3 tahun sekali mu gerbai wei kat aku. Molek tu. Boleh lah. Kalau tak pesan ke apa, sayang kita mati, ayah kita mati, mama kita mati, pak dara kita mati, kita nak gerbai ganti pada dia boleh ke tak? Itulah hak Imam Nawawi kata hak Muktamad tak boleh. Di sana ada ulama besar dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Lebat ni tak ada jadi payah bagi kita. Kita ikut kerana maslahah bagi mayat, kita ikut hak kata boleh. Buat tak ada ke apa. Dia duk seri dengan benda ya. Kalau tak siapa boleh pala kita, kalau siapa boleh pala pada mayat. Tak ada apa kata, tak ada rugi ke apa. Supaya kita baca kulhu hadiah pada orang mati, tak siapa pun tak ada rugi ke apa, kena bayar ke apa kita? Rugi berapa kok kita baca kulhu? Tak ada rugi apa sekarang. Kalau siapa, untung bagi kita. Itu panggil maslahah bagi mayat. Lebih lagi ada dalil siapa. Begitu jugalah kita gerbai kepada orang mati hak tak wasiat. Kalau kita gerbai kat mak dia, kita hadiah pahala gerbai kita kepada orang mati, hak tu siapa cakap? Tak apa. Gerbai pakai gerbai ganti dia terus. Tu baru khilaf. Kalau wasiat tak ada khilaf. Siapa pahala seperti mayat tu gerbai sendiri. Sebab itulah bila kita gerbai ganti daripada orang mati, kita orang gerbai ganti ni nak ambil daging tu makan tak boleh. Sebab apa? Kita gerbai ganti dia. Daging hak kita gerbai tu seolah milik orang hak mati. Lepas tu kita nak ambil makan kena dia izin. Lepas dia izin kita boleh tak? Orang mati tak boleh. Lepas tu kita tak boleh makan. Kena sedekah habis. Kalau gerbai kat orang mati kena sedekah semua. Kena sedekah habis.